VSS dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Sabah. Hari ini saya akan menelusuri kisah stesen kereta api salah satu stesen tertua di negeri Perak yang menjadi nadi kepada pembangunan pembangkit ini. Stesen ini mula dibina sekitar tahun 1880-an dan mula beroperasi pada 18 Mei 1893. Pada zaman itu, Perak merupakan negeri pelombongan biji timah yang penting. Kereta api dibina bagi mengangkut hasil lombong dari kawasan Lebah Kintar ke pelabuhan di Teluk Intan. Taparan menjadi stesen utama menghubungkan laluan antara Ipoh, Teluk Intan dan Kuala Lumpur. Waktu itu, perjalanan kereta api menjadi penghubung utama antara Pekan dan Lombok Biji. Menjadi pusat pergerakan penduduk sekitar Tapah, Langkap dan Teluk Intan. Dulu di sinilah orang kampung menghantar barang dagangan dan barang pertanian ke bandar besar. Malah ramai pelajar dan pekerja menaiki tren di sini Ustaz. Ia bukan sekadar tempat menaiki kereta api, tetapi ia ialah tempat untuk nadi masyarakat setempat. Stesen kereta api Taparut menjadi pusat pergerakan penduduk sekitar Tapah, Cendirian, Langkap dan Teluk Intan. Dahulu di sinilah tempat orang kampung menghantar hasil tani dan barang dagangan ke bandar besar. Malah ramai pelajar dan pekerja menggunakan tren dari sini setiap hari. Ia bukan sekadar tempat menaiki kereta api tetapi juga nadi kehidupan masyarakat setempat. Apabila projek landasan berkembar dan elektrik siap pada tahun 2007, wajah stesen ini berubah. Walaupun bangunan lama sudah diubah suai, sebahagian struktur asal masih dikekalkan sebagai warisan. Namun, cabaran tetap ada. Ramai lebih gemar memandu dan laluan Sabang ke Teluk Intan pula telah dihentikan operasi. Stesen Taparut merupakan stesen yang antara yang tertua di dalam KTMB. Stesen lama bermula pada tahun 1983, iaitu dulu menggunakan single track, menggunakan low costing dan low engine diesel. Stesen baru pula ditemukan pada 25 Agustus pada tahun 2007, iaitu masih menggunakan engine diesel dan ETS bermula pada tahun 2010. Dan sekarang ni untuk Taparut dia ada 8 trip, daripada Taparut ke KL Sentral, Taparut ke Padang Besar. Apabila projek landasan berkembar dan elektrik siap pada tahun 2007, wajah stesen ini berubah. Walaupun bangunan lama sudah diubah suai, sebahagian struktur asal masih dikekalkan sebagai warisan. Bangunan stesen ini bukan sekadar batu dan besi. Ia adalah simbol kepada sejarah perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat Tapah. Dari zaman penjajahan British hingga ke era moden, Taparut tetap menjadi saksi perjalanan masa. Warisan seperti ini perlu dipelihara agar generasi akan datang mengenali asal-usul tempat mereka. Inilah kisah stesen kereta api Taparut, warisan yang hidup dan terus berdenyut di hati penduduknya. Semoga sejarah ini mengingatkan kita bahawa kemajuan masa kini berdiri atas usaha dan pengorbanan generasi dahulu. Terima kasih kerana menonton dan hargailah warisan